Okey, nanti sekarang ni panggilan kita telah pun dirakam. Korang tahu tak sebenarnya kita boleh rekod perbualan kita semasa kita menjawab panggilan seseorang melalui iPhone kita. Jadi macam mana nak buat benda ni? Jom ikut tutorial yang saya tunjukkan ni. Okey, first kali kita pergi ke bahagian setting. Okey, kemudian kita scroll ke bawah. Okey, kemudian kita klik pada apps di sini. Okey, kemudian kita cari phone. Okey, kemudian kita klik pada phone di sini. Okey, kemudian kita scroll ke bawah dan kita klik pada audio call recording. Okey, pastikan audio call recording ni korang klik on. Okey, ni off dan ni on. Okey, mula-mula sekali bila ada seseorang call kita, kita klik pada kita klik dulu accept. Okey, kemudian kita klik more. Dan kita klik pada call recording di sini. Okey, kemudian kita klik pada continue. Okey, nanti sekarang ni panggilan kita telah pun dirakam. Okey, lepas dah habis, kita end je macam biasa. Okey, nanti secara auto call recording kita tu dia akan masuk ke dalam bahagian notes. Okey, kita klik notes. Okey, kemudian kita cari call recording kita tadi. Okey, kemudian kita kita klik je play di sini. Tu je. Okey, sebelum tu pastikan korang update dulu iOS yang terbaru. Barulah fungsi ni ada ataupun available dalam iPhone korang. Okey, itu saja cara macam mana untuk kita rekod perbualan kita melalui telefon. Okey, benda ni mungkin agak penting juga untuk dijadikan sebagai bukti atau apa-apa sajalah.